Welcome to my channel Google Vision yang membawa anda cerita misteri kehilangan ilmu Islam. Hilangan berjuta manuskrip ilmu Islam selepas kehancuran Baghdad pada tahun 1258 Masihi tetap menjadi misteri yang menghantui sejarah. Dalam serangan tentera Mongol, banyak khazanah ilmu musnah, tetapi persoalan tentang nasib manuskrip ini terus membara. Kisah tentang ribuan manuskrip dibuang ke dalam Sungai Tigris menimbulkan keraguan, adakah ia benar atau sekadar simbolik kepada kehancuran? Teori yang mencadangkan manuskrip dirampas dan dibawa ke tempat lain, termasuk kemungkinan disembunyikan oleh ulama, menambah lagi lapisan misteri. Kejayaan Eropah selepas kejatuhan Baghdad seolah-olah menunjukkan ada yang tidak kena. Mungkinkah ilmu Islam masih hidup, tersembunyi di suatu tempat, menunggu untuk ditemui semula? Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe untuk cerita seterusnya, tinggalkan komen anda di bawah.